trend yang terkini adalah mereka menggunakan beberapa kaedah. Yang pertama, mereka study dulu background target ataupun bakal jadi mangsa ni. Dia tengok mangsa ni meniaga, dia jual aksesori kereta. So dia pun kata, okey, sekarang saya ni duduk di Thailand, kami ni ada kedai spare parts, kedai aksesori. Jadi kita akan bagi you dalam bentuk consignment ataupun kredit. Kamu datang, kita akan bagi kamu stok. Jadi orang ni pergi ni bukan nak kerja. Dia pergi ni nak ambil stok. Kerana dia ingat bahawa ini merupakan satu peluang perniagaan. Dia kaji dulu background target ni. Sebab ada kes yang saya tengok, dia tengok orang ni seorang pemandu. Jadi dia pun tawarkan satu peluang kerja untuk menjadi pemandu lori di Thailand. Job diberikan adalah selama 3 hari. Siapa yang tak mau? Jadi budak-budak ni tengok jumlah yang besar, kerja 3-4 hari. Mereka ingat mereka pergi ni untuk bawa lori. Kalau orang tu driver, dia akan bagi tawaran-tawaran yang berkonsep pemanduan lah. Yang berkaitan maksudnya dengan kerjaya dia yang ada. Betul. Dan ada kes yang saya nak kongsikan dengan. Ni saya sangat terkejut. Dia pergi ni ditawarkan untuk job buka Account Bank, diberikan bayaran RM10,000. Jadi dia orang ni, remaja ni, pergilah ke Thailand, pergi buka Account Bank, dapatlah RM10,000. Dia baliklah ke Malaysia. Balik ni bagi tahulah kat kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan dia pun seronok. Siapa tak mau RM10,000? 10 orang pun ikutlah. Ikut kawan teman dia ni turun ke Bangkok, apa lagi sampailah ke Myanmar, dibawa sudut masuk ke Myanmar. Dia modus operandi ni, dia orang ni pintar. Mereka menjadikan salah seorang tu umpan. Yang pertama tu umpan. Ya, umpan. Ada kes yang lebih menarik ni. Dia pergi ditawarkan job untuk jadi personal shopper. Pergilah ke Spain, Spanyol tau pergi. Pergi ke Spanyol, Spain. Pergi beli memang barang. Betul-betul pergi. Betul-betul pergi. Pergi ke Sepanyol, beli barang untuk bawa balik, nak lari cukai ni kan. Kurangkan cukai kat seorang personal shopper kan. Dia tak ada cukai yang bisnes kan. Bawa balik, dah hantar, dah dapat job. Dapatlah job kerja 2-3 hari, RM2,000-3,000. Kali kedua tu, dia kata suruh pergi transit ke Bangkok sebelum nak pergi ke Europe lah. Sampai ke sana, dibawa masuk ke Myanmar. Selamatlah. So saya kata dia orang ni, taklah macam dulu tu, iklan macam tu dah. Straightforward dia tak dah strategi. Sebab ejen-ejen yang bawa masuk ni, mereka ditawarkan dengan upah yang lumayan. Ada yang mencecah satu orang dibawa masuk, diberikan $5,000. Jadi mereka akan carilah strategi macam mana. Dia keluar modal lah dulu, $1-2,000 dulu sebab nak dapat $5,000 nanti kan. Untuk menarik perhatian, untuk mendapatkan keyakinan kepada remaja-remaja ataupun pemuda-pemuda ni untuk ditipu dan dibawa masuk ke dalam scam compound.